Kali yang ketiga, ahli neraka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Setelah beribu-ribu tahun mereka duduk dalam api neraka, lepas tu mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Mereka kata, wahai Tuhan kami, nafsu kejahatan kami telah menguasai kami. Wa kunna qauman dhalin. Sebelum ni kami mengaku kami adalah golongan yang sesat. Akhrijna minha. Keluarkanlah kami daripada api neraka. Fa in udna, kalau kami buat lagi sekali perbuatan-perbuatan yang jahat yang kami buat sebelum ni, fa inna zalimun. Maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Keluarkan kami. Kalau kami buat lagi sekali, kami dikira zalim lah. Allah Subhanahu Wa Taala jawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Kekallah kamu di dalamnya dalam keadaan diam. Jangan kamu berbicara dengan aku. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun. Ada satu golongan daripada hamba-hamba kami, mereka mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana wa anta khairul ghafirin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada Engkau, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkau adalah Zat yang maha mengampun. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Lalu kamu telah menjadikan mereka bahan olok-olokkan kamu. Hatta ansawkum dhikri. Sampai mereka melupakan kamu. Maksudnya kamu sibuk mencela mereka, ejek mereka sampai kamu lupa ingat kepada aku. Inni jazaituhumul yawma annahum humul faisun. Saya telah memberi balasan kepada mereka, hamba-hamba aku yang kamu semua menjadikan mereka bahan-bahan olok-olokkan kamu. Aku jadikan mereka orang-orang yang paling berjaya hari ini.